Assalamualaikum, selamat petang. Uh, Nama saya Muhammad Rosli bin Ibrahim. Saya adalah salah seorang penulis untuk Kawah Buku. Saya menulis Masyarakat Cantik, Enigma Penyisihan Ukiyo. Saya kemudian ditunjukkan satu buku juga di bawah terbitan Kawah Buku, Jiwa Kolektif. Saya teringat tentang beberapa pengalaman saya 10 tahun lepas bertemu kawan-kawan OKU, bercerita, berkongsi pengalaman, membubarkan gelisah mereka tentang nasib, perjuangan dan masa depan OKU. Dan ketika itu saya tak ada imajinasi tentang apa yang dikatakan sebagai gerakan sosial lah ketika itu. Dan bagi saya gerakan sosial ni tak ada dalam fikiran saya pun. Tetapi saya rasa permulaan kepada apa yang kita sebut kemudian sebagai gerakan sosial tu adalah kita bertemu, berkongsi pengalaman, masing-masing bercerita tentang kisah kehidupan mereka. Dari situ kita menarik kesimpulan bahawa kita perlu melakukan sesuatu. Saya rasa itu antara kenapa gerakan sosial ataupun apa sahaja yang gerakan sosial ni dimulakan. Dia bermula secara santai je sebenarnya. Dia bermula daripada sembang-sembang kedai kopi, minum teh tarik, kemudian bercerita kisah hidup. Dia sebenarnya persoalan cabaran sosial yang dihadapi oleh mana-mana orang. Nah, kemudian mereka mencari benang merah. Bagaimana adakah kita ni akan sentiasa begini? Ataupun kita perlu wujud dalam satu kolektif atau satu kerjasama. Asalnya disebut sebagai kerjasama je. Supaya masing-masing kita ni mendapat pembelaan. Sesuai itu awal. Kemudian dalam pengalaman saya sendiri, bila dah kita bertemu di lapangan dengan kawan-kawan, kita berfikir. Dan ketika itu saya tak ada apa-apa teori tentang kemudian yang kita sebut sebagai jiwa kolektif. Tak ada. Yang apa yang saya tahu, saya datang berjumpa dan berkongsi pengalaman dan kegelisahan. Itu sahaja. Dan saya rasa inilah sebenarnya tenaga tersembunyi yang menyebabkan sesuatu komuniti itu menyuarakan pandangan-pandangan mereka kepada masyarakat. Asalnya dia bersifat individu sebenarnya. Kemudian daripada pengalaman-pengalaman individu yang disatukan tadi, barulah wujud yang dikatakan kolektif. Tetapi dia tidak mudah yang seperti kita bayangkan bagaimana nak mencari kesefahaman antara pandangan-pandangan individu yang tidak seragam. Dan ini memerlukan kebijaksanaan sebenarnya dan kedalaman perasaan seseorang untuk menyambung titik-titik perbezaan tadi. Saya rasa ruang ini adalah satu ruang yang sebenarnya menarik kerana kita cuba untuk merangkul kepelbagaian. Di samping kita juga tidak menghapuskan individu-individu yang bersatu dalam gerakan tadilah. Itu saya rasa bila saya pertama kali melihat terbitan ini, Jiwa Kolektif, itu yang ada dalam fikiran saya. Dan kemudian sebenarnya apa yang ada dalam buku Jiwa Kolektif tadi sebenarnya saya sudah tulis, tetapi dalam bahasa yang sangat santai dengan anekdot-anekdot, pengalaman-pengalaman. Dan sebenarnya saya rasa kebanyakan gerakan sosial apapun, baik komuniti OKU, orang asal ataupun apa sahaja, sebenarnya bergerak daripada kegelisahan. Mereka gelisah terhadap cabaran-cabaran dan keadaan sokongan sosial kepada mereka yang tidak memadai. Dan gerakan itu dimulakan dari dalam dahulu.
kemudian barulah dia meruah, merebak keluar. Dan daripada keadaan tadilah mereka akan bergerak bersama-sama. Tapi dia ada paradoks kepada mana-mana gerakan sosial, di mana kadang-kadang kita cuba nak menyatukan kepelbagaian tadi. Tetapi kepelbagaian, keragaman tadi tidak mudah ditemukan, tidak mudah dicairkan. Kerana sifat individu tadi, dia mahu rasa selamat dengan apa yang dia miliki. Jadi membaurkan pengalaman individu tadi ke dalam pengalaman kolektif, satu proses yang sentiasa berterusan. Dan itulah cabaran-cabaran yang saya hadapi hampir 10 tahun sebenarnya, untuk mengajak teman-teman OKU untuk bersama memahami satu aspirasi, satu garis besar gerakan sosial. Dan saya rasa pembacaan kita terhadap secara lebih meluas penting untuk kita faham. Di samping di satu sudut, seorang yang mungkin menggelarkan diri mereka sebagai aktivis juga sentiasa tidak putus untuk berinteraksi dengan lapangan, dengan pengalaman-pengalaman yang sentiasa dinamik. Inilah yang saya rasakan ketika saya menulis bahagian akhir, bahagian keempat dalam buku Dari Idealisme kepada Aksi, di mana saya juga bercakap tentang pengalaman-pengalaman komuniti OKU sendiri menggerakkan demonstrasi misalnya, ataupun juga kegelisahan mereka. Sebab akhirnya kadang-kadang yang dikatakan bila kita buat demonstrasi, akhirnya yang mendapat laba daripada proses tadi sebahagian kecil sahaja, sementara sebahagian lagi dicicirkan atau tercicirkan. Jadi proses melibatkan individu ke dalam gerakan massa itu juga satu keadaan yang sangat paradoks lah sebenarnya. Jadi pembacaan terhadap hal-hal begini sangat penting, sebab saya kira bila kita melihat gerakan massa yang mungkin akan semakin berkembang dalam tempoh 5 ke 10 tahun lagi, kita akan dapat memahami dah dia punya gerak, permasalahan, konflik. Dia tidak sentiasa kata mulus, tak. Dia juga akan mengalami pasang surut dia saja.